last week Ika ada COD vitamin dekat seorang kakak ni. Masa COD, tiba-tiba Ika perasan dekat rumah dia ada anak-anak kecil. Ada tiga orang macam tu. Lepas tu dia cakap anak buah dia tolong jaga sebab ada ipar dia tak silap masuk ward. So isteri dia minta tolong jagakan anak lah sebab dia nak pergi hospital tengok suami dia masalah kesihatan, buah pinggang dah 20% je. Tu ada masalah lagi sebab dia kencing manis kan. Kaki dah ada kena potong. Lepas tu infek lain juga. Pendalaman dia kan hati. Dia dah banyaklah masalah kesihatan dia dah. Umur tak belum sampai 50 lagi. So time tu kita dengar terus macam tersentak. Macam ya Allah kan. Ujian untuk dia. Dan kita juga macam penting sangatlah sebenarnya kita jaga kesihatan badan kita. So bila kita tengok anak-anak masih kecil, dengan kalau kita tak sihat macam mana lah kan, siapa nak jaga anak kita. Sangat penting jaga kita punya kesihatan tubuh badan ni. Jaga pemakanan, healthy lifestyle kan, exercise. Kita kena juga top up vitamin ataupun suplemen ni sebabnya kita tak tahu dari segi kita pemakanan. Dan sekarang ni kan, kalau kita tak boleh nak amalkan semua, at least ambil lah benda yang memang macam penting sangat untuk badan kita. Tak boleh nak amalkan semua, ambil satu. Maksudnya at least kita ambil. Okay, especially pada Pika sangat penting lah omega 3. Sebab badan kita memang penuh dengan radang. Okay, semua penyakit yang datang kan berpunca daripada keradangan. Tak kisah apa saja penyakit berpunca daripada radang. So, sangat penting ambil omega 3, paling penting, dan amalkan vitamin yang ada antioksidan yang tinggi. Untuk perempuan sangat penting kalsium, magnesium dan vitamin D. So itu 3 lah sangat penting kita ambil untuk untuk jaga kesihatan kita. So benda tu remind myself juga kan, sebab kita tahu sakit ni boleh datang kita tahu apa yang berlaku kan kat kita. At least kita dah jaga kita punya kesihatan kan. Sebab kita lagi ada anak-anak kecil kan. Bayangkanlah kalau kita sakit, macam mana anak-anak nak membesar, nak jaga dia orang siapa. So peringatan untuk diri kita sendiri juga. Sama-samalah kita jaga kesihatan, sangat penting.